A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekh Muslim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa minna fid darani amin ya rabbal alamin. Thumma innal muslimina fil qadari ala ikhtilafin. Minhum man zahaba ila anna kulla ma yajri fil alami minal khairi wasyarri wal afali wal aqwali biqada'illahi wa qadarihi wal ikhtiyara lil ibadi fihi. Yusamma hadzal qaumu jabariyatan. Dan summa innal muslimina, kemudian bahwasanya orang-orang Islam, orang muslim fil qadari pada qadar itu kainuna dalam mereka itu ala ikhtilafin, atas bersalah-salahan. Jadi ada banyak berselisihan pendapat di kalangan orang muslim pada masalah qadar. Sebelum ni lepas masuk qada, antara qada tu iradah al-azaliyah, kehendak Ta'ala yang azali. Qadar tu takluk iradah tu dengan segala sesuatu pada waktu yang khusus, yang telah ditentukan. Jadi pada qadar itu ada berbeza pendapat. Minhum, sebagai daripada mereka itu al-muslimin, man zahaba ila anna kulla ma yajri fil alami. Man zahaba, mereka yang menjalani, ila anna kulla ma yajri, kepada bahawa setiap kulla ma yajri, setiap perkara yang berlaku fil alami, pada alam ini, setiap perkara yang berlaku yang ma pada alam ini, apa tu ma tu, barang perkara itu minal khairi, bayarnya daripada kebaikan, wasyarri, dan kejahatan, wal afali, dan segala perbuatan, wal aqwali, dan segala perkataan. Ia semua itu ialah biqada'illahi wa qadarihi. Kainan adalah ya dengan qada Allah Ta'ala dan qadarnya. Itu semua berlaku dengan qada Allah Ta'ala. Wala ikhtiyara lil abadi, dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Itu tak ada masalah, betul dah. Cuma apa mereka kata pula, wala ikhtiyara lil abadi li ibadi, dan tiada ikhtiar, tiada pilihan. Kita ada kehendak hati, tiada pilihan bagi segala hamba, fihi, padanya, pada kulla ma yajri tadi, kulli ma yajri fil alam. Jadi apa yang berlaku, kebaikan, kejahatan, perbuatan, perkataan, kata mereka memang yang qada Allah Ta'ala, dan hamba ni tak ada pilihan apa, tak ada usaha, ikut je apa yang ditentukan. Seperti bulu yang diterbangan tiup angin, ikut saja mana arah angin tiup. Jadi orang ni, mereka ni sana, wisamma hadzal qaumu jabariyatan. Wisamma, dia dinamakan hadzal qaumu, akan ini kaum. Ini kaum ni namanya jabariyah. Jabariyatan akan ni apa buat jabariyah. Ni salah dikot. Ni bukan pegangan ahli sunnah. Atau wal jabru, apa maksud? Kan jabariyah tu ambil pada kataan jabru. Apa maksud jabru tu? Wal jabru huwal qahru wal ikrahu. Wal jabru, dan bila jabru tu huwa al jabru al qahru, ialah mengerasi, wal ikrahu, dan memaksa. Maksud jabru ni, seorang hamba ni, kita ni dikerasi, dipaksa semua perkara. Buat maksiat pun sudah kita dipaksa buat. Kata mereka, fayaquluna ajbarallahu ibadahu ala aqwalihim wa af'alihim min ghairi ikhtiyarin minhum fiha. Fayaquluna, maka berkatalah mereka itu, buat Jabariyah ni, mereka mengatakan ajbarallahu ibadahu,
memaksa, mengerasi masalah oleh Allah Ta'ala akan segala hambanya, ya Allah Ta'ala, ala aqwalihim, di atas perkataan-perkataan mereka itu, ibadih. Apa mereka ucapkan, itu Allah Ta'ala yang paksa mereka cakap. Tak kira kebaikan ke, kejahatan ke, kata mereka, itu Allah Ta'ala yang paksa mereka. Senang mereka nak berlepas sendiri. Wa fa'alihim, dan segala perbuatan mereka itu. Perbuatan mereka itu Jabariyah. Aku tak kira perbuatan baik ke, jahat ke, kata itu semua Allah Ta'ala paksa mereka buat. Min ghairi ikhtiyarin minhum fiha. Min ghairi ikhtiyarin, dan daripada ketiadaan pilihan. Jadi usaha pilihan, minhum, daripada mereka itu, Al-Jabariyah ni, fiha, padanya, pada aqwalihim wa af'alihim, pada segala perkataan dan perbuatan mereka itu. Kita tak boleh nak pilih apa-apa. Allah dah paksa mereka buat. Maksiat pun mereka dipaksa buat. Allah dah takdirkan paksa buat maksiat. Itu pegangan mereka. Wa yaz'amuna anna idafatuha ilal jamadati fi misli qawlina daratir roha wajaral mizabu. Daratir roha wajaral mizabu. Itu wazamu, dan menyangkal oleh mereka itu, menyangkal oleh mereka itu Al-Jabariyah, anna idafataha ilaihim, akan bahawasanya persandaran idafataha, persandarannya, yang apa tu, aqwalihim wa af'alihim, segala perbuatan dan perkataan, segala perkataan perbuatan mereka itu, sandaran kepada ilahi, kepada mereka itu Jabariyah ni, ialah apa, idafatuha ilal jamadati, ialah persandarannya aqwalihim af'alihim, persandaran segala perbuatan, perkataan dan perbuatan mereka itu ilal jamadati, kepada perkara benda-benda keras, benda-benda beku, macam batu, benda yang beku tak hidup. Fi misli qaulina, pada seumpama kata kami, kata kita apa, darati roha wajaral mizabu. Darati roha, berputarlah oleh pengisar, berputar oleh pengisar, wajaral mizabu, dan mengalirlah oleh mizab, oleh pancuran, saluran pancuran. Macam mana pengisar tu dia boleh berputar. Kalau tengok pengisar ni, dia ada orang pusing, ada orang binatang ke, dia pusingkan supaya pengisar tu bergerak. Contoh alat pengisar dulu. Jadi segala benda yang pengisar tu gerak macam tu lah, dikerasi supaya bergerak. Macam mana binatang ataupun orang manusia yang pusing pengisar tu supaya pengisar itu bergerak. Itulah manusia ni seperti pengisar lah. Ikut ya apa yang maknanya tak ada apa pilihan, ikut gitu ya. Dan dia wajar mizab, dan mengalirlah oleh mizab, oleh pancuran, saluran. Macam mana kalau pancuran bila buka dia mengalir, buka pipe je ke, jadi tak ada nak boleh kawal
Kita ni tak boleh nak kawal perbuatan kita sebenarnya. Itu kata mereka. Wa hadzal mazhabul batilun. Wa hadzal mazhabu batilun. Dan mula ini mazhab Jabariyah ni, ini batil. Ini salah. Sesat. Batal, sesat. Batil, salah. Dan nahumkan bahawasanya in qalu hadzal qawla la yusqitu min anfusihim at-takalifa wa yashabbihu anfusahum bisibyani wal majanini fi adami jarayani khitabi. Jadi kata kenapa batil mazhab ni? Dia nak kena bawa sebenarnya mereka itu Al-Jabariyah in qalu hadzal qawla, jikalau mengatakan oleh mereka itu Al-Jabariyah hadzal qawla, ini perkataan. Kalau mereka kata perkataan gini, mesti seperti pengisah lah. Maknanya tak boleh nak kawal apa perbuatan kita, tak ada ikhtiar, pilihan. Kalau mereka kata tu la yusqitu min anfusim at-takalifa, mesti menggugurkan dah oleh mereka itu Al-Jabariyah min anfusim, daripada diri mereka itu Jabariyah at-takalifa akan taklif, akan bebanan syarak. Jadi mereka tak ada taklif syarak. Sebab kalau mereka buat salah pun kata mereka ni Allah Ta'ala yang gerakkan mereka buat maksiat. Jadi kenapa nak ambil salah? Kenapa nak diseksa? Tak ada solat, tak ada bebanan taklif syarak. Jadi kalau mereka iktikadkan begitulah, faqad kafaru, maka telah sungguh kufurlah oleh mereka itu Jabariyah. Kalau mereka kata sampai tak ada wasyabihu anfusahum bisibyana, wasyabihu, dan menyerupakan dalam mereka itu Jabariyah anfusahum, akan diri mereka itu Jabariyah ni. Mereka nak serupakan diri mereka itu dengan siapa? Bisibyani, dengan kanak-kanak. Kanak-kanak ada bebanan syarak. Buatlah apa saja, tak ada diambil salah, tak diseksa, tak berdosa. Mereka nak samakan mereka seperti kanak-kanak. Wal majani ni dan orang-orang gila. Orang gila tak ada taklif syarak. Dia nak samakan di segi apa dengan kanak-kanak dan orang gila tu? Fi adami jarayanil khitabi, pada ketiadaan berlakunya khitab, ketiadaan berlaku khitab hadap, cakap, tuju cakap daripada syarak. Kita nak khitab adalah khitab kita suruh solat, suruh buat segala kewajipan, jauhi segala maksiat. Mereka ni sudah tak ada khitab pada syarak, macam mana kanak-kanak dan orang gila. Jadi sampai itikad kan, sampai tak ada bebanan syarak, sampai terlepas daripada taklif. Kalau begitu jadi macam mana? Faqad kafaru, maka sungguh telah kufur lah oleh mereka itu. Kalau sampai itikad gitu, boleh jadi kufur Al-Jabariyah. Tak kata kita ni tak ada ni, buat dosa pun tak ada, buat salah, maksiat tak ada masalah. Sampai menghalalkan yang haram. Dan dia menghalalkan yang haram, jadi yang wajib mereka kata tak wajib. Jadi itu boleh jadi kufur. Lianna mazhabahum yufdi ila ibtali al-kutubi wa rusuli. Jadi kenapa boleh membawa daripada kekufuran itu? Lianna mazhabahum, kena bawa mazhab mereka tu Al-Jabariyah. Mazhab mereka tu yufdi, membawalah oleh mazhab mereka, membawa kepada ila ibtalil kutubi, kepada membatalkan segala kitab-kitab, wa rusuli, dan segala rasul. Soalan apa yang dibawa oleh rasul, apa yang terkandung dalam kitab-kitab Al-Quran Samawiyah, dalam Al-Quran tu, tak ada makna lah.
Rasul kata buat taat, buat taat dapat pahala, buat maksiat dapat dosa, diseksa. Tapi mereka tak ada apa. Buat maksiat pun tak, ni kita ni kena paksa buat, bukan kehendak kita, kata mereka. Takkan Allah nak seksa. Jadi salah, tak ada makna lah apa yang dibawa oleh segala kitab dan rasul. Jadi itu dikatakan membatalkan kitab-kitab dan segala rasul. Wa in qalu dzalika li ta'zimillahi wa tahqiri anfusihim wa ajzihim an daf'i qada'illahi fa hum mubtadi'una li mukhalafatihim al-ijma'. Jadi mereka jadi kufur kalau sampai kata mereka ni gugur pada taklif syarak. Itu menjadi kufur. Tapi kalau mereka kata macam tu, mana kata kita ni macam kanak-kanak, macam orang gila, tak berlaku khitab, ataupun mereka kata tadi hazal qaul tadi, kita ni tak ada ikhtiar apa tu kan? Kata perbuatan mereka ni kita tak ada ikhtiar apa. Jadi kalau mereka kata begitu, untuk apa? Wa in qalu zalika, dan jika mengatakan mereka itu Jabariyah, zalika akan mereka itu yang tadi fa yaqulu ajabarallahu ibadahu ala aqwalihim wa af'alihim min ghairi ikhtiyarin minhum fiha. Kata Allah Ta'ala memaksa, mengerasi kita yang kita tak ada apa-apa ikhtiar pada perkataan perbuatan kita. Kalau tujuan mereka kata gitu untuk apa? Li ta'zimillah, ialah li ta'zimillah, ialah untuk membesarkan, mengagungkan Allah Ta'ala. Tujuannya untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala lah yang maha mendaki, yang mengarasi hamba-hambanya, maha hebat, maha besar. Wa tahkiri anfusim, dan tujuan untuk apa? Mentahkir, melekehkan akan diri mereka itu, Jabariyah. Dan juga untuk wa tahkir anfusim wa li ajzihim, atau ta'zimi, dan untuk kerana lemah mereka itu. Kerana mereka kata sebab apa? Sebab kerana lemah mereka itu, Jabariyah ni an daf'i qada'illahi, daripada menolakkan qada Allah Ta'ala. Mereka kata kita tak ada ikhtiar pun, dan betul mereka nak serupakan lagi yang kanak-kanak, yang gila, mana tak ada khitab. Tapi tujuannya apa? Nak membesarkan Allah Ta'ala, nak melekehkan diri mereka, bukan kata terlepas pada taklif syarak. Cuma kata kita ni tak ada apa-apa ikhtiar, tak boleh usaha apa, tak ada apa. Kalau gitu fahum, maka mereka itu Jabariyah tu mubtadi'una. Kalau gitu sekadar cakap gitu untuk membesarkan Allah Ta'ala, bukan nak mengatakan mereka terlepas pada taklif syarak, maka mereka itu dikatakan orang yang mubtadi'una, orang yang bid'ah, ahli bid'ah. Maksudnya mereka ni terkeluarlah pada ahli sunnah wal jamaah. Jadi masih Islam, tak menjadi kufur. Kenapa mereka tu mubtadi'un? Li mukhalafatihim al-ijma'. Li mukhalafatihimul ijma', kerana menyalahi mereka itu akan ijma', ijma' ulama. Jadi itu bukan jalanan ulama. Kata mereka itu yang mana yang kita ni tak ada ikhtiar apa. Itu salah, menyalahi ijma' ulama. Jadi menjadikan dia tu ahli bid'ah. Wa minhum man zahaba ila anna kullama yasduru anil ibadi aqiba qasdihim wa iradatihim yakunu waqi'an bi qudratihim wa ikhtiyarihim wa la ta'allaqu biha bi khususiha qudratullahi wa iradatuhu. Wisamma haula'i qadariyatan linafihim al-qadara wala la li ithbatihim. Wa minhum, dan sebagian pada mereka itu al-muslimin. Sebagian mereka itu muslimin, mana masih lagi orang Islam, cuma
bukannya ahli sunnah wal jamaah. Ialah mereka man zahaba ila anna kullama yasduru, ialah mereka yang menjalani kepada bahawa kullama yasduru, setiap perkara yang keluar, yang terbit, yang keluar anil ibadi, daripada segala hamba, segala hamba, aqiba qasdihim wa iradatihim, mengiringi qasad mereka itu al-ibad, wa iradatihim, dan kehendak, wa iradatihim, dan kehendak mereka itu al-ibad. Jadi apa yang perbuatan yang keluar daripada kita, perkataan yang keluar daripada kita, selepas kita qasadkan nak buat benda tu, kita mendaki buat benda tu, kata mereka itu yakunu waqi'an, khabar, jumlah khabar an-nadr. Yakunu adalah ia, kullu ma yasduru, setiap perkara yang terbit pada hamba tu, kataan perbuatan yang keluar pada hamba, dengan selepas pada qasad mereka memang nak buat gitu, itu yakunu waqi'an, adalah ia kullu tu, kullu ma tu waqi'an, berlaku bi qudratihim, berlaku dengan kudrah, dengan kuasa mereka itu ibad, segala hamba, wa ikhtiyarihim, dan ikhtiar mereka itu, pilihan mereka itu ibad. Yang kata itu berlaku dengan kuasa kita, apa yang kita buat dengan kuasat kita, yang kehendak kita itu berlaku dengan kudrah dan ikhtiar kita sendiri. Apa yang masalahnya itikad mereka? Dia kata wala ta'allaku biha bi khususiyah qudratullahi wa iradatuhu. Itu masalah dia mereka ni. Kata wala ta'allaku, dan tidak bertakluk, tidak berkaitan, tidak bertakluk biha dengannya. Tidak bertakluk dengannya bi khususiyah, tidak berkaitan, bertakluk biha dengan dia, kena pada tadi kullu ma yasduru. Makna kullu ma yasduru tu aqwalihim wa af'alihim, wa af'alihim wa aqwalihim, makna perbuatan dan perkataan mereka itu, perbuatan mereka itu, di semua perkataan perbuatan mereka itu tiada bertakluk bi khususiha, dengan khususnya, yang khususnya aqwalihim wa af'alihim, perkataan dan perbuatan mereka itu oleh kudratullahi wa iradatu, oleh kudrah, oleh kuasa Allah Ta'ala, wa iradatu, dan kehendaknya Allah Ta'ala. Dia tak ada kaitan, apa yang mereka buat, perbuatan mereka itu tidak ada takluk dengan kudrah Allah Ta'ala dan kehendak Allah Ta'ala. Mereka yang pada mereka 100%. Jadi itu salah kan, menyalahi sunnah. Ini melampau kan, tadi melampau sebelah sana, melampau sebelah sana pula, sebelah lain. Usama haulai, dan dinamakan akan mereka itu, dan dinamakan akan mereka itu, di mana zahabat tadi, mazhab ila anna kulla ma yasduru an ibad, hingga akhir tu, itu namanya qadariyatan, namanya qadariyah. Namanya apa? Qadariyah. Kenapa mereka nama qadariyah? Li nafyihim al-qadara, kerana menafikan mereka itu qadariyah ni. Al-qadara akan qadar. Seolah tak ada qadar, takdir Allah Ta'ala pada perbuatan mereka. Mereka yang cipta sekali perbuatan mereka. Tak ada takluk pada kehendak Allah Ta'ala. Jadi dinamakan dengan qadar, sedangkan mereka tidak menetapkan qadar pun. Nama sebab linafi al-qadara la li isbatihim, tidak kerana menetapkan mereka itu qadariyah ni. Bukan mereka menetapkan akan qadar disebabkan al-qadara, nama qadariyah, tapi sebab mereka menafikan qadar. Bagi nama bukan sebab mereka setuju, tapi sebab mereka tolak. Ambil nama tu qadariyah sebab mereka tolak qadar. Wa hadzal mazhabu aidan batilun. Wa hadzal mazhabu, dan ini mazhab, ini mazhab qadariyah ni aidan juga ke Jabariyah, seperti mana Jabariyah ini batil juga, sama-sama batil.
Qadariyah dan Jabariyah. Kenapa ini batil mazhab mereka ni? Li'annahum in qalu hadzal qawla an i'tiqadi jawazil ajzi an taqdiri lillahi fahum kafiruna. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Li'annahum kena bahawasanya mereka itu Qadariyah ni in qalu hadzal qawla, jika mengatakan mereka itu akan ini perkataan. Jika kata ini perkataan, kata tak ada takluk, perbuatan perkataan mereka tu tak ada takluk dengan kudrah iradah Allah Ta'ala, tak ada kaitan pun. Allah tak ada kuasa dan kehendak Ta'ala pada segala perkataan dan perbuatan mereka itu. Jika kata mereka itu sebab daripada apa? Ani'tiqadi jawazil anjazi, daripada etikad harus lemah anit takdiri lemah daripada takdir lillahi bagi Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala ni lemah daripada mentakdirkan, sampai tak boleh nak takdirkan perbuatan hamba ni. Ini itu etikad mereka kata Allah Ta'ala lemah pada mentakdirkan perbuatan mereka. Kalau gitu fahum kafiruna, maka mula mereka itu Qadariyah kalau itikadkan begitu. Kalau kita kan itikadi jawazit anjizi, harus lemah daripada takdir bagi Allah Ta'ala itu. Kalau itu hukumnya kufur, orang kafiruna, kufur mereka itu, kafir mereka itu. Na'udzubillah. Mana boleh kita kata Allah Ta'ala itu lemah? Mustahil. Allah Ta'ala itu lemah. Ta'ala Allahu, maha tinggi Allah Ta'ala, an zalika, daripada mereka itu al-anjizi, lemah tu, ajian di takdir, uluwan kabira, akan sebagai maha tinggi yang besar, maha suci, maha tinggi Allah Ta'ala pada mereka itu. Jadi kalau mereka etikad itu boleh jadi kafir. Alhamdulillah. Wa yang qawli, dan jika Allah mengatakan oleh mereka itu Qadariyah, kalau mereka etikad kan katakan apa? Kata yang tadi mereka kata tak ada takluk perbuatan perkataan mereka tu dengan kudrah iradah Allah Ta'ala. Kalau mereka kata gitu an khata'i ijtihadatihim wa tanzihil haqqi an ta'diri af'alihim al-qabihati. Kalau mereka katakan daripada ijtihadatihim, pada kesalahan ijtihad mereka itu. Kesalahan ijtihad mereka itu Qadariyah, kesalahan ijtihad pada nas tu. Wa tanzihi, dan menyucikan wa tanzihi al-haqqi, dan menyucikan akan Allah Ta'ala an ta'diri af'alihim al-qabihati wa khalqiha. Itu je mereka apa, nak menyucikan Allah Ta'ala daripada mentakdirkan segala perbuatan mereka itu Qadariyah yang keji, wa khalqiha, dan menjadikan af'alihim al-qabihah. Tujuan yang kata nak bersuci Allah Ta'ala daripada membuat ataupun mencipta, menjadikan perkataan, perbuatan-perbuatan yang keji, maksiat, kekufuran, semua tu. Itu tujuan dia kata gitu. Allah Ta'ala tak ada takluk dengan perkataan kita, perbuatan kita. Jadi kalau itikad gitu, fahum, maka mereka itu Qadariyah tu mubtadi'una. Kerja tu mereka jadi bid'ah, ahli, orang-orang bid'ah, ahli bid'ah. Ini terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tapi masih Islam. Kalau itikad lemah tadi jadi kafir, keluar pada Islam. Tapi kalau tidak itikad lemah, tapi itikad sebenarnya nak menyucikan Allah Ta'ala daripada perkataan, perbuatan yang keji tu, tapi tetap mengatakan Tuhan tu tak ada takluk pada perkataan, tak ada kudrah dan kehendak Allah Ta'ala pada perkataan perbuatan mereka itu jadi bid'ah. Kenapa mereka itu jadi bid'ah kalau itu? Di mukhalafatihim al-ijma', kena menyalahi mereka itu Qadariyah al-ijma', kan ijma' ulama. Wa min hadhihi ta'ifati ma yaqulu al-khairu bi taqdirillahi wasyarru laysa bi taqdirihi. Wa min hadha ta'ifati, dan sebahagian daripada ini puak, ini kumpulan, termasuklah dalam kumpulan mereka ni,
Man yaqulu, ialah mereka yang mengatakan al khairu bi taqdirillah, kata kebaikan tu dengan takdir Allah Taala. Wasyarru, dan kejahatan tu laisa bi taqdirihi, kejahatan pula bukan ya asyar tu takdirnya Allah Taala. Kalau kata gitu, mana itikadkan gitu, yang baik semua Allah Taala, tapi yang buruk kita sendiri, pada kita sendiri, tak ada kaitan Allah Taala. Itu masuk dalam qadariyah juga. Na'udzubillah, bid'ah tu kataan tu, itikad gitu. Jadi kita cakap tu sebagai adaban untuk beradab dengan Allah. Bila kita habis ceramah kata yang baik pada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri, tu sebagai adab, tu tak ada masalah. Itikad kita tetap mengatakan semua yang baik, yang jahat, yang buruk, yang baik, semua tu datang pada Allah Ta'ala juga. Tapi kalau itikad kan memang gitu, yang jahat tu datang bila kita, bukan tak ada Allah Ta'ala. Bahkan kita sendiri yang menciptakan, tak ada kaitan dengan kudrah iradah Allah Ta'ala, itu boleh jadi qadariyah. Ini termasuk wa hadza aidan batilun. Kalau tadi kata guru tadi tu kata wala syaru laisa bitari wa hadza aidan batilun, ini pun juga batil juga, dan termasuklah dalam qadariyah. Wal mazhabul haqu, dan bila mazhab yang sebenar. Jadi kita tengok macam mana dua mazhab yang salah, ada kaitan ahli sunnah wal jamaah, yang sebenarnya macam mana. Wal mazhabul haqu, dan mazhab yang benar ya, huwa annal mu'assira majmu'u qudrataini, qudratillahi wa qudratul ibadi, fal af'alu as-sadiratu an ibadi kulluha biqada'illahi wa qadarihi walakin ibadi ikhtiyarun. Ini mazhab yang hak, huwa ila bawas, iaitu mazhab yang hak ni, anal mu'assira, bahawasa yang memberi bekas, yang memberi al-mu'assir, dia memberi bekas pada perbuatan kita ni. Adakah kita sendiri yang ciptakan? Tidak. Tapi yang berbekas semua apa? Ialah majmu'ul qudrataini, ialah perhimpunan dua kudrah. Perhimpunan dua kudrah. Jadi bila kita buat satu perkataan dan perbuatan, cakap ke, situ ada gabungan dua kudrah. Apa tu qudrataini? Qudratillahi wa qudratil ibad, kudrah Allah dan kudrah hamba. Ada kuasa Allah dan kuasa kita. Kita pun ada sifat kudrah, cuma kudrah kita tidak memberi bekas. Kuasa kita ni tak ada boleh buat apa-apa. Jadi ada kudrah Allah dan kudrah hamba. Fal af'alu as-sadiratu anil ibadi kulluha biqada'illahi. Fal af'alu, maka memula segala perbuatan, as-sadiratu yang terbit, yang keluar, yang terbit anil ibadi, daripada segala hamba, kulluha sekaliannya, al-af'al tu, sekalian perbuatan itu ialah kainatun, adalah ia biqada'illahi, dan dengan qada Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan qadanya Allah Ta'ala. Semua tu dengan qada dan qada Allah Ta'ala. Tu hakikinya memang gitu. Itu kita kena pegang. Semua dengan qada dan qada Allah Ta'ala. Itu semua takluk dengan kehendak Allah, dan juga takluk iradah Allah Ta'ala. Walakin lil ibadi ikhtiyarun, walakin, tapi lil ibadi, bagi segala hamba ada ikhtiyar, ada pilihan. Tapi kita boleh buat pilihan, ada kehendak hati, kecenderungan hati kita. Fatadiru minallahi wal kasbu minal ibadi. Fatadiru, maka mula takdir itu minallah, ialah kainun minallah, daripada Allah Ta'ala. Takdir tu daripada Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan perbuatan kita semua dengan takluk kudrah iradahnya. Wal kasbu, dan usaha itu, usaha minal ibadi, daripada hamba. Kita ada usaha. Usaha mana yang tidak memberi bekas.
Wa hadzal mazhabu wasatun bainal jabari wal qadari. Wa hadzal mazhabu, dan mula ini mazhab, ini mazhab al-haq, ini mazhab ahli-sunnah wal jamaah, ialah wasatun, ialah pertengahan bainal khairi wal qadari, antara bainal jabari wal qadari, antara jabariyah tu dan qadar dan qadari, qadariyah. Maknanya kita yang pertengahan. Mana masih, kalau jabariyah kata kita tak ada langsung ihtiyar, tapi kita kata ada ihtiyar. Qadariyah kata tak ada takluk, iradah qudrat Allah pada perbuatan kita kata ada. Ini tengah-tengah. Wa alaihi ahlussunnati wal jamaati wa alaihi, dan di atasnya lah, ala hadzal mazhab ni mazhab, atas itulah ahlus sunnah wal jamaah, ni sampai pegangan ahli sunnah wal jamaah. Intaha kalamuhu. Kalam ada intaha kamu ada sekali sama. Kalam siapa tu? Ya. Sebelum tu Al-Fadil Imam Maulana Alauddin. Panjang perkataan itu, ambil perkataan tu. Kalau habis perkataannya, Al-Fadil Al-Imam Maulana Alauddin fi syarhi lil masabih. Di situ apa? Al-Fadil Al-Imam Maulana Alauddin fi syarhi lil masabih. Zakarna fi kitabil maqsad. Okey, ya. Ini cuti apa? Ambil lawan sikit lah. Zakarna fi kitabil al-maqsad aqsa ta'bir rabbil arbabi musabbi bil asbabi. Yahli wa wa'ala misawab. Amin syaitan bismillahirrahmanirrahim. Hamin wa sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'alna min tanab amin kadzini ma hayna min azan qabla min santina bikum hayy. Wa sallallahu alaihi wasallam.